Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amalin Aisyah binti Jamil, memegang nombor matrik D2024 1113426. Pada hari ini, saya akan membentangkan poster saya yang bertajuk Kebimbangan dalam kalangan pelajar. Apakah maksud kebimbangan dalam kalangan pelajar? Kebimbangan ialah perasaan risau atau takut dalam diri seseorang yang boleh menjejaskan pembelajaran dan emosi seseorang. Sebenarnya, kebimbangan ialah sesuatu yang normal. Namun, jika tidak dikawal dengan baik, ia boleh memberikan kesan yang besar terhadap prestasi pelajar di sekolah. Mengikut maklumat yang telah saya paparkan dalam poster, pada tahun 2024, sebanyak 39% pelajar telah dilaporkan mengalami kebimbangan. Hal ini telah menunjukkan bahawa peratusan kebimbangan dalam kalangan pelajar telah meningkat secara mendadak dari tahun ke tahun. Hal ini juga perlu diberikan perhatian sepenuhnya oleh semua pihak agar perkara ini dapat diatasi dengan sebaik mungkin. Terdapat 4 jenis kebimbangan utama yang sering dialami oleh pelajar. Kebimbangan yang pertama ialah kebimbangan akademik, iaitu perasaan risau atau takut terhadap peperiksaan besar seperti Sijil Pelajaran Malaysia atau Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, dan perasaan risau atau takut terhadap tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru yang mereka rasakan tidak mampu untuk menjawab atau menyiapkan tugasan tersebut. Kebimbangan yang kedua ialah kebimbangan sosial, iaitu sukar untuk berinteraksi dengan rakan sebaya kerana mereka merasakan rendah diri dan tidak mampu untuk bergaul dengan orang sekeliling. Yang ketiga ialah kebimbangan umum, iaitu perasaan risau atau takut tanpa satu sebab yang jelas. Hal ini biasanya disebabkan oleh pengalaman lampau ataupun pengalaman peribadi seseorang. Yang terakhir ialah kebimbangan prestasi. Contohnya merasa gugup ketika membuat pembentangan di depan khalayak ramai. Antara punca utama kebimbangan ialah tekanan akademik seperti terlalu banyak kerja sekolah atau beban pelajaran yang berat. Selain itu, masalah sosial seperti pergaduhan atau rasa tersisih daripada kawan merupakan penyebab utama seseorang pelajar mengalami kebimbangan. Seterusnya, pelajar yang kurang keyakinan diri juga turut mudah cemas apabila mereka perlu menghadapi situasi-situasi baharu. Akhir sekali, kurangnya sokongan emosi daripada pihak-pihak terdekat iaitu ibu bapa, guru-guru atau rakan-rakan menjadi penyumbang kepada pelajar yang mengalami kebimbangan kerana mereka merasakan diri mereka keseorangan dan tidak mempunyai tempat untuk mereka meluah sekiranya mereka mengalami kemurungan. Jika kebimbangan ini tidak dikawal, ia akan memberikan beberapa kesan negatif kepada pelajar. Antara kesan negatif yang akan diperolehi oleh pelajar sekiranya mereka tidak mengatasi masalah kebimbangan ini ialah prestasi pelajaran mereka akan menurun kerana mereka tidak dapat fokus dalam kelas dan menuruti subjek-subjek yang telah mereka ambil. Selain itu, pelajar juga akan mengalami emosi tidak stabil, seperti mudah marah, sedih atau menangis tanpa sebab. Kebimbangan ini juga akan mendorong pelajar untuk kurang berinteraksi, seperti pelajar akan menjadi pendiam dan suka menyendiri. Lebih membimbangkan lagi, kebimbangan ini boleh turut membawa masalah kesihatan dalam diri pelajar, seperti pelajar akan mengalami gangguan tidur dan pelajar juga akan mudah letih dari aktiviti-aktiviti seharian mereka. Bagi mengatasi masalah kebimbangan ini dari terus meningkat dalam kalangan pelajar, saya telah memperkenalkan kaedah cepat sebagai langkah penyelesaian. C bermaksud cari sokongan, iaitu pelajar perlulah berbincang ataupun berkongsi masalah dengan orang-orang yang boleh dipercayai ataupun orang yang terdekat. E iaitu elak tekanan berlebihan. Pelajar perlulah bijak untuk mengurus masa dan mendapatkan rehat secukupnya agar mereka mempunyai tenaga untuk melakukan aktiviti-aktiviti seharian. P iaitu positifkan pemikiran. Pelajar perlulah sentiasa yakin dan berfikir secara positif tentang diri sendiri supaya mereka tidak merasa rendah diri apabila ingin berinteraksi dengan orang lain. A iaitu aktifkan diri. Contohnya, pelajar perlulah menyertai aktiviti sukan ataupun kelab supaya minda mereka lebih segar dan mereka boleh terbuka untuk berinteraksi dengan orang sekeliling. T iaitu tenangkan minda.
Pelajar perlulah tahu cara-cara untuk mengatasi sekiranya mereka mengalami gugup ataupun berdebar ketika mereka ingin melakukan pembentangan. Mereka juga boleh melakukan aktiviti seperti berdoa, menarik nafas dalam-dalam untuk mengatasi masalah tersebut. Secara kesimpulannya, kebimbangan adalah satu isu yang perlu diberi perhatian sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab kerana ia memberikan impak yang negatif kepada pelajar, iaitu menjejaskan emosi pelajar, menjejaskan pelajaran pelajar dan juga menjejaskan hubungan interaksi sosial pelajar. Sekian saja perbatangan saya pada hari ini. Saya sudahi dengan serangkap pantun. Di pagi yang tenang burung bernyanyi, menyambut mentari di ufuk pagi. Biar kebimbangan datang menghampiri, keyakinan diri tetap kita miliki.